puas sedekah RM1, Allah akan tiba balik 10. Kalau bagi 10 dapat 100. Ada 20 ni. InsyaAllah bagi 20 dapat 200. Assalamualaikum Zal, buat apa ni? Waalaikumsalam. Tak, nak ambil duit Ustaz. Jumpa 200. Tadi saya bawa sedekah RM20. Jadi kalau orang kata, Ustaz kata sedekah 10 dapat 100. Jadi saya sedekah dia RM20. Sekarang saya jumpa 200. Saya nak ambil, nak beli daging. Ini duit jumpa ni Zal, duit jumpa ni haram kita ambil. Ya ke? Kalau nak tuntut kena ijtihad dulu setahun. Oh. Dah tak ada orang ambil setahun baru kita boleh ambil. Ya ke? Macam tu Tapi kalau nak daftar korban tak perlu tunggu setahun. Bila-bila masa boleh join. Klik link amal korban. Tunaikan ku